Nama saya Ahmad Hamdi. Kita ada hantar 2 orang anak sekarang ni dekat sini. Ahmad Yusof Izzuddin dengan Nur Adni. Daripada semester pertama dengan semester kedua ni kita nampak progres dia nampak lebih baik lah. Especially Adni sebab dia progres dia nampak lebih cepat lah, lebih matang. Untuk Yusof ni kita nampak dia memang dah ready untuk darjah 1. Cuma ada beberapa tempat yang kita nampak dia, ada beberapa aspek yang kita nampak dia kena perbaiki, contohnya tulisan. Itu sahaja. Yang lain semua dah okey. Mengaji pun okey. Mengaji daripada yang sebelum ni banyak sangat sangkut-sangkut. Tapi sekarang ni better lah, better. Untuk level 6 tahun tu dia okey. Bolehlah kalau untuk teruskan sekolah di sini memang baiklah. Untuk program yang akan datang ni saya rasa aktiviti yang macam dekat sekolah ni, aktiviti taekwondo dengan trip rombongan tu pun okey. Dan saya rasa trip tu pun banyak mengajar dia orang lah, socializing, berjalan dengan kawan-kawan and belajar lah, especially yang sebelum ni dia pergi planetarium kan. Itulah dia orang sangat enjoy lah trip tu. Saya rasa mak bapak yang luar sana baiklah kalau untuk hantar di sini, tempat yang baik, guru-guru yang baik dan aktiviti yang sangat menepati aktiviti untuk kanak-kanak di usia ni berkembang. Alhamdulillah untuk guru-guru pun, guru-guru di Kipflix sangat membantu, baik, dan sangat saya rasa mendorong anak-anak untuk pergi lebih jauh. Setakat ini dah terbaik bagi saya dah memang baik dah, alhamdulillah, aktiviti sepanjang tahun ni sejak bernaung di bawah Kipflix ni. Dan dari segi silibus, Kipflix memang bagi saya sangat-sangat baik. Dia tengok buku dia, buku bacaan dia untuk English, especially dalam bahasa Melayu, dia tidak menggunakan kata-kata common yang dapat dalam buku. So dia punya word dia bertambah. Baik English, baik ini. Nama pun dia tak pakai nama common, Ali, Ana. So nama pun dia guna nama-nama yang biasa, common sekarang ni. Jadi memang Kipflix punya silibus sangatlah saya suka. Baik, especially dari segi silibus mengaji. Memang dia menyarankan untuk kita naik Al-Quran pada awal umur 6 tahun, 5 tahun. So memang sangatlah saya suka yang itu. Okey, seperkara lagi berkenaan infra, alhamdulillah sangat-sangat berpuas hati. Saya boleh bagi 20/10. Dan seronoknya dekat sini infra dia komplit sebab dia duduk di sebuah bangunan yang memang khas sesuai untuk tadika, untuk taska sebenarnya. Sebab kita tahu kebanyakan taska sekarang ni rumah kedai, short lot, rumah corner lot, rumah taman, yang mana terhad dia punya infra dia. Dan di sini sangat sesuai bangunan dia, pengudaraan dia cantik, pencahayaan dia cantik, parking yang luas, ruang kelas dia, bilik-bilik utility yang lain, dan dia ada playground di kat belakang. Terus terang cakap memang sangat-sangat best di sini. So memang recommended untuk waris-waris yang lain yang tercari-cari nak hantar anak dekat mana tahun depan, untuk anak 5 tahun, 6 tahun. Di sini memang sangat-sangat recommended untuk semua residen penduduk sekitar Persiaran Muqtadahari, Subang, Bukit Jelutong. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Adli bin Muhammad Saad. Saya pengarah Al-Ibadah Islam di Pertubuhan Al-Khadim. Anak saya mengikuti pengajian Aisyah. Dia ikut pengajian di Kipflix. Alhamdulillah ada 2 semester, dan kami dapati alhamdulillah banyak progres. Banyak progres yang kami dapat lihat. Antaranya macam pembacaan Al-Quran. Saya sebenarnya macam tak percaya dia pindah kepada bacaan Quran. Kan kita pasal kita duk hantar dia belajar Iqra kan. Jadi tiba-tiba tengok dia boleh baca. Alhamdulillah. Ni saya memang
sangat-sangat impress dengan kaedah ataupun cara yang Kitflix buatkan untuk sampai dia boleh baca Al-Quran, dan dia juga alhamdulillah menyertai aktiviti co-curriculum dalam kelab taekwondo dan dapat pelbagai coding dah, masya-Allah. Jadi kita memang saya secara peribadilah sarankan untuk anak dihantar ke sini, dan kami actually jiran kami pun kami sarankan hantar ke sini juga anak dia. Jadi alhamdulillah lah. Jadi semoga Allah Taala jadikan Kitflix ni lebih maju dan dapat membantu ibu bapa mendidik anak-anak mereka. Okey, fasiliti yang ada di Kitflix ni alhamdulillah dengan grounded, bukan bertingkat macam rumah kedai, yang punya laman sendiri dan tempat permainan sendiri untuk kanak-kanak bermain. Bahkan di belakang pun ada tempat untuk dia ada bermain dengan kawan dia waktu petang. Jadi tempat ni sangat secure lah alhamdulillah. Bagi saya memang bagus pasal mempunyai laman sendiri. Tak perlukan kena keluar ke tempat lain untuk permainan. Baik, alhamdulillah setakat ni saya berpuas hati dengan tadika Kitflix ni. Dari awal saya hantar bermula umur 4 tahun sehingga sekarang 6 tahun. Semuanya baik-baik saja. Dia gembira, anak saya sangat gembira datang sini, dan banyaklah yang dia belajar, terutama dari segi membaca, mengira, menulis, dan pada umur 6 tahun sekarang final year dia dekat sini, dia dah dapat membaca Al-Quran, dan target dia nak khatam Al-Quran pada tahun ini, insya-Allah berjaya. Lagi beberapa juzuk lagi lah, 4 juzuk lagi. Untuk program Kitflix ni, kalau kita tengok secara keseluruhan dia baiklah. So banyak aktiviti yang Sufi join lah. Contohnya kalau daripada segi pembelajaran tu of course lah banyak. Dia pun dah pandai membaca apa semualah. Saya bersyukur cikgu-cikgu di sini sangatlah penyayang, sangatlah mengambil berat tentang anak-anak, sangat baik hati, suka tolong. Memang anak-anak memang sayanglah dengan teachers, dengan ustaz. Hari-hari balik cerita, teacher ni suka geletek dia, suka bergurau dengan dia, memang dia happy lah. Untuk environment kat sini, saya pagi-pagi saya hantarlah anak saya Sufi ke Taska. So environment ni pada segi compound ada parking luas. So parent boleh hantar, tak ada masalah lah. Boleh masuk kereta kat dalam, parking kat dalam, hantar anak ke depan pintu lah. So kalau kita tengok sini, pintu pun kita nampak ada lock lah. So lock, ada security lah kat situ, dengan ada CCTV. So CCTV pun penting lah sekarang ni, zaman sekarang CCTV penting lah. So ada extra features lah kalau kita tengok kat Taska ni. Saya suggest kepada ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak ke early learning education, memang Kitflix ni sangat sesuai lah untuk anak-anak kita.